Bos. Oh, dalam gelap ni. Tak buat live? Tak mau dah. Saya tak mau live lah. Awak pasal apa? Saya dah tak mau jual sabun dah. Sebab apa? Jom, ikut saya. Sebab kita ada something yang the biggest selain daripada sabun sekarang ni. Sebabnya kita nak launching satu lagi produk baru, iaitu keluaran rumah manis. Saya faham bila guna sabun rumah manis memang pakaian perempuan dah wangi, tetapi adakah ruang tamu perempuan wangi? Tak kan? Sebab tu kita nak keluarkan iaitu Home Fragrance Yanis bersaiz 500ml. Ni besar muka saya puan. Apa function yang ada kat sini? Yang ni yang saya nak tunjuk kat rumah ni. Yang ni untuk semburan mana-mana fabrik di dalam rumah kita. Kalau kain awak tu apa, awak spray je lah. Dia membasmi bakteria dan juga dia akan mewangikan. Yang paling penting kita punya formulation adalah wangian yang akan meresap di dalam fabrik. Dah tinggal lebih kurang 4 jam, 5 jam. Perempuan mesti rasa macam wangian dia dah hilang kan? Tak. Kalau tetamu tu duduk je, dia usap kita punya fabrik ni, wangian tu akan keluar balik. Wangian yang kita buat ni adalah fokus untuk meresap dalam fabrik. Dia tidak akan sebarkan. Wangian yang kita keluarkan adalah wangian limited edition. Wangian limited edition ni lah wangian-wangian perempuan suka ni, wangian-wangian mahal. Saya nak launchingkan yang terbaru Home Fragrance kita ni sempena nak masuk bulan puasa dah. Dah nak masuk bulan raya. Bila kita nak launching? Tunggukan dalam live saya, sebab saya nak buat launching yang paling besar-besaran. Sebab bila Rumah Manis launching, waktu hari itulah yang patut puan join saya punya live untuk dapatkan produk terbaru kami Home Fragrance. Kita nak bagi something special punya harga launching. Jumpa saya dalam live. Tak sabar kan? Saya pun dah tak sabar dah macam mana Home Fragrance ni akan mewangikan ruang tamu perempuan. Let's go.